raksasa yang kini telah menghancurkan segala. Takkan ku lepaskan amarah di jiwa. Jika diberikan masa, kan aku putar untuk bersama. Hai semua, selamat datang ke dunia Wellness on Wheels. Wow, kalau korang belum tahu, prepare yourself for wow moments. Check it out. Wow ni bukanlah biasa-biasa, tapi wow ini aktiviti outreach yang membawa perkhidmatan kesejahteraan kesihatan terus kepada komuniti. Jom kita explore apa yang wow tawarkan. Coach on stage, pasti buat korang aktif. Nak tahu tahap fitness? Joinlah saringan kecergasan. Permainan interaktif pun ada. Pasti korang ceria dan ada info kesihatan yang menarik. Cabaran litar, thrilling habis. Perlukan nasihat kesihatan? Wow pun ada tau. Saringan kesihatan? Check up percuma je. Siapa tak nak? Ada wellness studio? Kat sini pun boleh jadi influencer tau. Yang lagi best, aktiviti di WOW ni bukan sahaja dari Kementerian Kesihatan tau. Rakan strategik turut terlibat membawa perkhidmatan diorang. Barulah meriah, macam-macam ada. Wellness on Wheels membawa kesejahteraan kesihatan terus kepada anda. Apa tunggu lagi? Jom sertai aktiviti WOW di lokasi anda. Untuk maklumat lanjut, hubungi Jabatan Kesihatan Negeri berdekatan anda. #Wellness on Wheels, #Kesejahteraan Bergerak. Masa depan yang cemerlang seorang kanak-kanak bergantung kepada pemilihan makanan yang berkhasiat dan kaya dengan nutrien. I'm Zahir Calvinong Abdullah and this is Nightline. The top stories. PM unveils National Education Plan introducing lower school starting age and centralised assessments. Resilience amid global economic uncertainties. Malaysia achieves record-breaking trade performance. Good morning. We begin with this story. The government will lower the enrolment age for year 1 to 6, while preschool will begin at age 5. It is also introducing a new approach to assessing learning outcomes in primary and secondary schools. These are among the sweeping reforms unveiled under the National Education Plan RPN 2026 to 2035 by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim in Putrajaya on Tuesday.